Filem ni actually dia ada potential lah untuk menjadi sebuah filem seram terbaik Malaysia pada tahun 2025 kalau visual dia tak ganggu mata aku sangat. Aku masuk tonton filem ni tanpa aku tonton trailer dia. So aku tak tahu siapa mati pada awal tu. Dan habis je filem ni aku rasa macam uish, not bad gak lah. Dia psychological thriller dia not bad. Assalamualaikum, selamat datang ke YouTube channel Mak Don. Sekali lagi dengan aku Mak Don. Dan hari ni kita nak sembang tentang sebuah filem seram baru yang ditayangkan di program tapi kurang mendapat sambutan. Filem Laknat arahan So Tiong Hin, pengarah yang sama untuk filem Puteri Gunung Ledang. Diterajui oleh Puteri Balkis, Ariel Zafril, Jalil Hamid, Nur Kiria, Nakyu Arifin, Amirul Effendi dan Mela Mohsin. Berkisarkan tentang Lut yang dibelenggu rasa sedih selepas kehilangan adik kesayangannya yang dipercayai dibunuh. Dalam usaha membongkar kebenaran serta menuntut bela atas kematian adiknya, Lut telah membuat satu perjanjian dan juga membongkar sisi gelap penduduk kampung tersebut. And the rest of the film tu hampa kena tonton sendirilah mak. Hampa kena tonton sama ada Lut berjaya ke tak cari pembunuh tu ataupun dia discover benda lain. To be honest, filem ni not bad mak. Dia ada benda yang perlu diperbaiki, tapi untuk memanggil sebuah filem ni filem psychological thriller, aku rasa macam dia ada potensi. Sebab filem ni dia bermain dengan soal ketaatan dan juga tipu helah syaitan yang memang berjanji hendak menyesatkan anak Adam daripada awal lagi. So aku suka how the scriptwriter and the director dia fokuskan benda tu, dia fokuskan tentang tipu helah syaitan itu sendiri sampaikan di penghujung filem ni kita tak tahu sama ada apa yang kita nampak pada awal itu benar-benar terjadi ataupun itu pun adalah salah satu tipu helah. Sebab segala dialog, perwatakan semua ni kan, dia buatkan hang rasa macam suspicious. Kenapa kawan ni cakap macam ni? Kenapa kawan ni berlakon macam ni? Sampai at some point hang rasa semua watak dalam filem ni adalah suspek. Dan bagi aku apa yang director ataupun scriptwriter buat ni, you know, bisikan-bisikan penduduk kampung yang cakap kawan ni macam ni, kawan ni belah macam ni apa semua kan. Oh, dia ni bunting lah, apalah, tak ada maruah lah. So bisikan-bisikan tu lah antara salah satu contoh yang mana itu adalah bisikan-bisikan syaitan untuk menggoda kita, untuk bercakap bohong, untuk menyesatkan kita. Ya, sebab kita pun tak tahu sama ada benda yang mereka cakap tu betul ke tak, sama ada itu fitnah ke tak, tapi kita sibuk menyampai-nyampaikan dan end up benda tu buatkan kita gaduh sama kita sendiri. Dan aku suka how the director open and close the film kan. Sebabkan keseluruhan filem ni adalah tentang tipu helah syaitan. Jadi untuk kita elak daripada benda tu adalah dengan cara kita dekatkan diri dengan Quran. So kalau hampa tengok waktu open filem tu, kedudukan Al-Quran dan manusia ketika itu jauh sampai kamera kena berpusing. Tapi di penghujung itu kedudukan Al-Quran dan manusia itu dekat. Dalam satu frame dia ambil Quran dan dia dekat. Pelakon dalam filem ni pula aku rasa semuanya mainkan peranan yang bagus lah Walaupun aku tak boleh, aku tak tahu pasal aku nampak Ariel Zafril ni sebelum menjak abnormal buas, aku tak boleh nak brain dah. And also dia punya relationship dengan Puteri Balkis agak dal lah mak. Dia tak nampak kasih sayang antara abang dan adik tu. Dia totally off. Hubungan mereka dua tu totally off. Aku tak boleh nak rasa emotional. Faham tak? Dia punya character motivation tu dah ada, tapi disebabkan mereka punya hubungan tu nampak off, aku tak boleh nak relate benda tu. Tapi watak yang aku suka dalam filem ni, yang aku rasa macam inilah salah satu cara untuk hang tunjukkan perwatakan seorang imam, you know, yang hanya bersahaja, relax, yang dilakonkan oleh Ismail Yaakob ni lah kan dalam filem ni. Dia tak preachy pun. Cara dia menyampaikan tu, dia tak orang kata apa, tak buat-buat. Benda just berdialog, bersahaja, cuba bagi nasihat dengan cara bersahaja. So benda tu nampak macam memang betul-betul hang suasana kampung, apa tu, imam kampung. Memang nice gila lah mak, nice gila. Aku suka watak tu imam yang macam ni. Instead of tu imam yang bila sampaikan dialog nampak macam bersyarah, you know. Kemudian babak kematian dalam filem ni, ni spoiler sikit lah, sebab member aku pergi tonton, lepas tu dia kata apa ni Mak Don kata go tapi tak ada. Sekali my go baru dia tahu. Sebab memang aku tak expect pun akan ada scene go yang, kalau macam aku cakap pada awal tadi, kalau visual dia tu tak mengecewakan aku, confirm filem ni akan jadi filem psychological thriller yang best. Sebab hang imagine ada satu babak tu dia letak kepala hang kat mesin parut kelapa tu mak. Tu yang tu memang kalau tu tak go, aku tak tahu apa bagi hampa go. Walaupun aku cakap pada awal tadi aku suka skrip dia sebab dia fokuskan tentang tipu helah syaitan dan mempermain dengan soal ketaatan kita tu, tapi aku rasa ia harus diperketatkan lagi agar bila kita bagi impact tu, bila kita bagi plot twist tu, dia akan bagi lebih impact kepada penonton. Waktu dia reveal tu aku rasa macam uish, apa dia ni kan, sampailah Tok Imam tu apa orang kata sedar, baru time tu aku pun sedar. Pada awal tu aku rasa macam lost. Walaupun aku macam aku cakap tadi, watak-watak yang dia pemainkan tu kita rasa macam pasal dia berlaku macam ni, pasal dia macam ni kan, tapi still dia tak bagi impact waktu tu. Sebab aku terkejut tapi aku tak cerin bulu roma. Faham tak? Bulu roma aku pun ni tak
tak naik. Sebab bagi aku, the way they craft benda tu seolah dia nak bagi macam penonton meremang mat bila dapat tahu hal sebenar tu. Tapi tak sampai. Dan visual ni ini antara benda yang aku sangat sakit hati sebab visual dia memang betul-betul tak membantu the whole story mat. First, waktu ada babak mayat sujud macam dalam Pengabdi Setan 2 tu, hang tak nampak pun mat mayat tu macam tu. Memang tak nampak langsung. Hang hanya sedar kata dia duduk macam tu bila ada dua karakter tengah tarik untuk baringkan dia balik. Waktu tu baru hang perasan. Kemudian ada beberapa babak dari segi revelation karakter, scene-scene seram dia tu memang tak bagi impact dekat penonton pun. And also bila main part-part gore pun sama je, dia kurang beri kepuasan kepada penonton. That's why waktu menonton the whole film ni, aku rasa not bad sebab dari segi scripting dia mat. Tapi dari segi visual, dari segi karakter punya relationship yang macam aku sebut awal tadi tu, dia lag sikit. And dari segi lakon layar juga, yang macam aku cakap tadi, bila dia bagi plot twist tu, aku tak cerim bulu rumah. Aku terkejut tapi aku tak meremang. Sebab aku rasa part tu memang sepatutnya aku meremang bila aku dapat tahu adalah benda tu kan. Dan tu hang kena tonton sendiri. Dan disebabkan kelemahan ni lah yang aku mention tadi ni lah, menyebabkan aku tak dapat nak fully experience film psychological thriller ni. That's why I just stated not bad. Walau bagaimanapun aku nak orang pergi tonton supaya hampa nilai sendiri dan hampa tengok sendiri apa yang aku cakap ni betul ke tak. Adakah benda lain terjadi buat hampa tonton. Macam tu. Tapi aku tak sure ada ke tak dekat program lah ni. Minta maaf lah, aku memang lambat sikit nak buat review. Aku ada masalah yang aku malas nak sebut lah. Tapi itulah dia. Kalau filem ni hampa tak sempat tonton kat panggung, kalau dia keluar OTT nanti, kalau OTT tu berbayar, hampa dah bayar lah kot. So why not just try tonton tengok dan nilai sendiri. Okay, kalau hampa yang dah tonton, apa pandangan hampa, drop down your comment, share your thoughts. Jangan lupa jangan lupa subscribe. Kita jumpa lagi next video. Road to 10,000 subscribers. Thank you for watching. Bye bye. Kita semua akan mati.